Di hadapan saya sekarang ini ada 3 buah rumah kedai perabot milik peniaga warga Pakistan. Di bahagian tengah ada lagi sebuah kedai. Kedai-kedai ini terletak di Taman Saintek Pasir Gudang, berhampiran dengan konsep Taman Saintek. Boleh masuk? Boleh masuk, sampai buka. Ini mau buka. Sampai buka kasut. Minumnya pun ada, 1-2 mie pun ada, 120 mie, 70 mie pun ada, 2,5 mie pakai. Ya, saya percaya mereka ada lesen perniagaan yang sah. Tetapi, apakah faedah yang negara ini dapat? Pekerja mereka tiada permit yang sah. Perniagaan mereka tidak menggajikan pekerja warga tempatan, sedangkan mereka menikmati kemudahan yang sama seperti rakyat negara ini. So, saya harap pihak yang wajib ambil perhatian.